Assalamualaikum. Yo polo nenek masuk dapur. Dapur ce ya. Ni hari nenek masak jenganan ya. Ini makanan diet. Yuk masuk dapur, kita masak sama-sama. Okey ya anak-anak. Ni hari nenek masak rumah baru. Nenek tumpang rumah anak nenek, si Ce. Okey, sementara rumah nenek belum siap, nenek duduk sini 2 tahun ya. Hari ni nak masak makanan diet, okey. Ini kacang buncis, kobis, timun, kangkung. Ini tempe yang sudah digaram kunyit, okey. Ni tahu. Goreng tempe dulu, okey. Lepas tu tahu ni garam kunyitkan juga ya. Goreng. Yang ini semua direbus, okey? Itu saja. Dicelur, minta maaf. Ini sudah celur air, mendidihkan air. Okey? Nanti kita boleh celur sayur-sayuran kita, okey? Di dalam air ni ya, nenek letak sedikit minyak ya dan garam, okey? Supaya sayur yang kita celur ni tak jadi lebam, okey? Dah boleh angkat. Ini makanan diet nenek ya. Nenek dah amalkan strict diet ni, sayur-sayuran tanpa nasi, okey. Nenek dah kurang 2,5 kilo. Tapi Allah saja yang mengetahui ya, betul-betul nenek struggle ya. Bukan pasal nak lawa, tapi lutut nenek dah tak kuat. Berat sangat. Okey. Nenek celur bahan-bahan hijau dulu, okey. Ini cara nenek, okey. Dia sudah layu, kita dah boleh angkat, okey. Lihat kacang yang sudah digoreng, okey. Macam gitu. Goreng garing-garing. Okey, sekarang nak goreng tempe dengan tahu. Tak payah tunjuk ya, tahu dan tempe goreng macam biasa. Kemudian baru nenek masukkan kobis, okey. Nenek pakai apa saja sayuran yang ada kat rumah, okey. Nak keluar-keluar takut, bukan kawasan nenek ni. Bahan kisar, bawang, daun limau, cili besar dan cili padi. Itu saja. Bahan ni digoreng, okey. Ui, sedap rasanya. Nenek sudah test, bikin sendiri. Alhamdulillah. Lupa kuah kacang tu, kacang dimasukkan dengan bahan goreng ya dan di blend, okey, kisar. Lepas tu masukkan bahan perasa ya, seperti gula, garam dan juga air limau nipis. Itu saja. Dan bolehlah dihidang, okey. Selamat mencuba ya. Nenek dah cuba makan sayur-sayuran ni semua. Alhamdulillah ada perubahan. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi, okey.